Salah satu nadi di Sabah juga terima pengiktirafan antarabangsa apabila inisiatif Nadi Pulau Bangi telah membenangi Hadiah World Summit on the Information Society. Kementerian Komunikasi menjaga Sabahan. Pertama, melalui nadi yang telah ditubuhkan oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC, kami menyediakan akses kepada internet di kawasan luar bandar. Dan dengan cara itu, kami bukan sahaja menyediakan akses kepada internet, tetapi juga latihan kemahiran digital dan juga keusahawanan. Khusus bagi Sabah, sebanyak 131 buah nadi telah pun beroperasi. Salah satu nadi di Sabah juga terima pengiktirafan antarabangsa apabila inisiatif Nadi Pulau Bangi telah membenangi Hadiah World Summit on the Information Society which is 2025. Nadi ini berjaya menyediakan literasi digital, latihan kemahiran dan juga peluang ekonomi kepada salah satu komuniti pulau paling terpencil di Malaysia. Pengiktirafan antarabangsa ini milikkan sebuah nadi kat Sabah.